Ada yang pernah makan dekat sini? Saya senaraikan 5 kedai sarapan pagi yang korang kena cuba. Yang pertama, Roti Selimut Pak Ali. Dia berniaga dekat Medan Selera, pintu gerbang, dekat Air Keruh. Special dekat sini, dia ada roti selimut. Ada telur atas bawah, dalam ada sardin. Bawah telur tu ada sos. Makan dengan kuah dal sambal dia. Nombor 2, kedai Pak Zahir. Dia punya kedai dalam Taman Botanikal. Dah lebih 40 tahun berniaga dekat sini. Menu ni korang kena cuba. Mi basah, telur pecah dalam. Ada nasi goreng ayam. Sarapan pagi nak cari menu goreng panas-panas, dekat sini. Nak nasi lemak pun ada. Roti canai je yang tak ada. Yang ketiga, Warung Sarang Roti Carnivore. Yang ni dekat Medan Selera, kawasan perindustrian Air Keruh. Yang suka makan daging, pot ni korang kena datang. Ada gearbox, ada lamb shank. Yang ni menu baru, mi kari daging. Satu mangkuk ni boleh share 2 orang. Ada nasi lemak sotong crispy dan juga tahu sumban. Nombor 4, Awang Roti Canai. Yang ni dekat Bukit Beruang. Kat sini menu dia simple je. Yang specialnya makan dengan kari ikan dan juga sambal soto. Dia punya roti luar rangup, dalam masih lembut lagi. Makan dengan kuah kari dan juga sambal sotong. Memang syahdu. Yang datang makan dekat sini semua geng-geng otai. Kalau datang weekend, sabar kena lebih. Kedai yang kelima, Roti Dulang. Yang ni dekat Durian Tunggal. Dekat sini saiz roti canai besar dulang. Nak saiz yang biasa pun ada. Boleh makan dengan kuah dal ataupun add on kari kambing. Yang pernah try makan dekat ke 5 kedai ni, cuba komen.